Jom kita buat apam balik sendiri. Bahan-bahannya pun tak banyak. Resepi yang saya berikan ni kalau kawan-kawan try mesti menjadi. Mula-mula di dalam sebuah mangkuk ayak 160 gram tepung gandum bersama dengan 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu kecil soda bikarbonat dan sedikit garam halus. Di dalam sebuah mangkuk yang lain pula, masukkan 210 ml air biasa, sebiji telur, saya guna telur grade A, 2 sudu makan gula pasir, setengah sudu makan yeast dan 1 sudu makan minyak. Kemudian pukulkan bahan-bahan tadi sehingga berbuih-buih. Sekejap je kita pukul dia dah berbuih-buih. Tak perlu lama-lama pun. Kemudian masukkan tepung yang diayak pada permulaan tadi. Masukkan sikit-sikit. Saya masukkan sebanyak 3 peringkat. Bila adunan tadi dah licin elok, masukkan sedikit esen vanila. Dan masukkan sedikit berwarna kuning. Kacau bagi sebati semuanya. Adunan ni perlu diperapkan sekurang-kurangnya setengah jam. Sementara tu kita cairkan sedikit margarin ataupun mentega. Bila adunan dah cukup setengah jam diperap, kita kacau-kacaukan dulu bagi dia betul-betul sebati. Untuk apam balik, biasanya orang akan guna jagung yang jenis krim. Margarin ataupun mentega cair tadi akan dicampurkan dengan jagung supaya ada rasa lemak-lemak pada jagung. Kalau tak, jagung tu hanya rasa tawar saja, tak ada rasa apa-apa. Campuran kedua bahan-bahan ni hanya agak-agak tiada sukatan. Panaskan kuali dengan api yang kecil sahaja.
Bila kuali dah mula rasa bahan panas, masukkan sedikit margarin ataupun mentega, kemudian kita ratakan supaya apam balik kita tak akan melekat nanti. Kuali saya ni saiznya besar, 30 cm, jadi saya masukkan 3 sendok adunan untuk sekeping apam balik. Untuk satu adunan yang saya bancuh tadi, dapat hanya 2 keping apam balik. Kemudian kita lepehkan sedikit bahagian keliling tepi apam balik. Bahagian tengah biarkan tebal. Disebabkan saiz apam balik ni besar, saya taburkan anggaran 4 sudu makan gula pasir. Kemudian taburkan sedikit kacang yang ditumbuk kasar. Dan last sekali, letakkan sedikit jagung. Setiap sudu jagung tu jangan terlalu banyak. Kemudian tutup kuali supaya apam balik boleh masak dengan rata. Kita cek dulu sama ada apam balik ni dah benar-benar masak ataupun belum. Kalau dah masak, bolehlah diangkat. Lipat dua dengan berhati-hati. Untuk keping yang kedua, geriskan sekali lagi kuali dengan margarin ataupun mentega. Jangan lupa lepehkan sedikit bahagian keliling tepi apam balik. Taburkan gula. Taburkan sedikit serbuk kacang tanah. Letakkan sedikit jagung. Kemudian tutup kuali. Sementara tu apam balik yang pertama masak tadi, sapukan dengan sedikit margarin ataupun mentega di permukaan atasnya saja. Nampak berkilatlah sedikit. Yang ni apam balik yang kedua tadi. Dah masak, kemudian lipat dua. Mudah kan cara-cara nak buat apam balik sendiri di rumah?